Kenapa macam tu? Sebab nak jagakan ketebalan huruf. Okey? Okey, kalau kita tengok sian anak tu dia dah benar tu. Bismillahirrahmanirrahim. So nak jaga kat mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Biar dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jaga satu dekat ba. So mesti butik mula. Bismillahirrahmanirrahim. Jom 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jaga bis. Kalau ikut 2 huruf ni lah paling ketara orang tak bunyi. Bismillah. Cuba 1 2 3. Bismillah. Okay. Hirrahmanirrahim. Ra huruf mana? Okay, bila saya tanya huruf mana, bonda matikan je. Lepas tu rasa je. Apa dekat mana yang bergerak? Au. Kita bukannya au. Sebab ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu pun Rahim. Okay, dia mesti ra. Cuba ar. Bibir memanglah gerak sikit. Dia tak bolehlah keras kejur. Rah. Dia akan ar-rahmanir. Cuma bukan rahmanirrahim. Bila pun dia sebut macam tu, dia cenderung nak pergi huruf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tak apalah. Tapi anak-anak pun tak boleh sangat ajar benda macam tu daripada awal. Saya anak baru 4 tahun yang sulung, nombor 2 tahun. Daripada awal dia nak dengar dia baca jangan duk yang macam tu lah. Memang kita bagi terus alif bata. Bila saya tanya dia macam mana sebut alif kakak, dia duk alif. Sebab dia tak boleh nak buat tu kan, huruf fa tu. Tapi bila kita minta satu-satu tahu tempat keluar, saya pun bagi tahu dia lah. Janganlah bagi tahu macam mengajar oleh dewasa tu, bagi macam tu je budak-budak. Cuba buat macam ni kakak. Dia pun jenuh mencari mana nak pergi tu kan. Lama-lama dia dapat. Alif, ba, macam tu. Tak apa semua juga. Awal-awal suruh dia keluar terus lidah tu. Cuba buat. Dia pun buat lah. Ya. Macam tu. Macam tu lah benda. Walaupun kita rasa Allah SWT 50 tahun dah saya. Tapi nak kena kembali kepada asas begitulah. Untuk fasa awal insyaAllah. Baik, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kalau nak ikut banyak lah kan. Okay, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, ayat kedua boleh nak jaga kat mana? Ada orang dia terlantun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jaga dekat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya suka share ayat kedua. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa kepentingan dia sebab kalau tersuka 2 huruf dalam ayat ni, benda boleh pergi makna yang Masya Allah jauh betul. Alham segala puji. Kita nak ha, kita tak nak ha. Orang ramai alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun lagu tak sedap pun. Okay? Dia ingat sedap, salah awak. Ha bukan ha. Kalau ha maksud dia puji, lawan dia keji. Ataupun segala puji bagi Allah. Yang tiba-tiba segala keji bagi Allah. Na'udzubillah min zalik. 1 huruf je pun. Kita tukar sahaja. Halal lah. Tak boleh halal. Tak boleh main halal. Bab ni tak boleh halal. Kena cari. Tak boleh sahaja saya cuba dah tak jumpa. Ha mana ha. Dua ha je. Kena ha. Jangan ha. Alhamdulillah. Cuba cari. Tu dia. Bila cari insya-Allah janganlah alhamd. Memang payah mula-mula je. Okey? Satu lagi kalau tertukar huruf ni. Kita nak huruf ain. Maaf kalau kita nampak je ya Allah. Kita nak ni pun dah jenuh. Okey, tak apa Kita nak huruf ain.
Kita tak nak huruf hamzah. Kalau alamin maksud dia alam. Tapi kalau kita tukar dengan hamzah, alam maksud dia sakit. Tadi dah keji dah. Segala keji bagi Allah. Tuhan sekalian penyakit lah kot. Tuhan punya sakit. Jauh maknanya. Satu huruf je. Halal. Tak boleh halal. Ain dengan ha. Tak boleh. So kena jaga benda InsyaAllah. Nanti ada kelas tajwid yang kerongkong tu cerita betul-betul. Dia biar sampai tahap tahu kat mana pangkal, tengah, hujung, tahu belaka lah. Supaya kita boleh sebut dengan baik. Okay. So dalam ayat ni jaga dua tu. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita nak alhamdulillahi rabbil alamin. Jom 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, ayat pertama balik. 1, ayat pertama apa dia? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 1, ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Nak bertaranu. Okay. Boleh, kita ambil lagu Jaka. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu ke? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ayat ketiga nak jaga apa? Rahmah satulah yang sekarang ikut hati semua Ustazah nak jaga. Memanglah. Tapi yang kesalahan biasa. Ada yang Ar-Rahman. Satu. Ada yang Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tambah sabdu pula. Sampai benda saya ada 468 kesalahan yang saya kumpul dalam satu modul. Dalam satu buku, nak cakapnya banyak benar. Salahnya salahnya. Ya. Tapi bukanlah semua salah benda. Tak, saya kumpul supaya nampak. Macam ni buat orang baca Sampai saya rasa macam terhibur kadang-kadang bila dengar tu. Sebab macam gaya. Tapi saya harap kita tak tergolong lah yang terlalu banyak kesalahan tu. Setakat simple-simple tu kita baiki insyaAllah. Okay, so ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Ayat 4. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Bunda cuba tiru. Jangan tu je. Kalau kita nak tahu cara mungkin belajar lebih baik, lebih satu lagi bantuan belajar, dengar, tiru. Kalau ustaz tu baca ma, kita ikutlah ma. Janganlah kita ikut tu me je. Orang tu ma, kita maliki yau. Ada. Bukan tak ada. Bagi bawah biasanya orang cenderung nak sengit. Sepatutnya maliki yaumiddin. Tapi orang cenderung jadi maliki yaumiddin. Dalam tak sedar. Dia panggil kawan tu nama Izzuddin. Tu yang din. Betul Izzuddin. Mustaqim jadi Mustaqim. Mustaqim. Contoh ada cucu nama dia contoh. Jangan biasakan panggil yang macam gitu. Kita sebut betul-betul. Nama Aisyah panggil apa? Orang dah panggil Aisyah. Meksoh. Tak tahu orang Kedah ni panggil kalau Aisyah tu je ni. Aisyah. Dia sedap Arab lah. Aisyah. Gitu. Siapa lagi? Azizah. Siapa lagi nama? Hamidah. Hamidah kita tahu Hamidah ke Hamidah? Dapat ke kita Hamidah. Okey, jagalah tak sedap benda sebut biar latih sebut yang Arab sikit. Macam ni surah Al-Falah. Gitu. Hari-hari sebut Al-Falah, dapatlah alham tadi. Ni duk hari-hari Al-Falah. Pergi surah mana? Surah Falah. Surah Falah. Itu yang Alhamdulillah. Betul tak benda? Sebab dah awal duduk Falah. Kat Falah tu pun benda boleh belajar banyak huruf. Fa, lam, ha.
F, huruf bibir. Lam, al-falah. Gitu. Nampak pula nama surau jadi bahan. Baik. Kita masuk Malik Yawmiddin. Iya. Yang ni saya tulislah. Iyyaka na'budu. Yang ni nak jaga mana? Ka na'budu wa iya. Budu. 1, 2, 3. Nasta'in. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat sini nak jaga. Biasanya saya dengar yang saya rasa kesalahan besar sangat. Budu. Terlalu dia panjang. Na'budu. Macam ni? Lemak salah. Na'budu. Dia jadi dal yang balik depan. Bukan dal yang ada waw. Budu. Ada mat. Yes. Na'budu. Dia dah jadi takut jamak. Daripada benda tu single jadi plural. Daripada benda tu satu, mufrad dia jadi jamak. Dia jadi banyak. Kita tak nak cakap kita sembah Tuhan yang banyak. Untuk minta tolong. Tak nak. Kita tak ada niat pun ya Allah. Tapi itulah, benda-benda macam ni pun boleh ubah makna dia yang macam ya Allah. Sedangkan ayat ni, ayat yang meminta pertolongan kepada Allah. Kita nak minta Allah yang satu, yang esa, tiba-tiba dalam tak sedar. Macam kita percaya yang banyak Tuhan dalam dunia ni. Macam tu pula. Okay, tu saya kata tu dah jadi lari akidah, takut. Okay, so jaga benda ya. Cara dia mudah je. Yang pendek, boleh pendek. Na'budu wa tu dia. Dia sabdu. Iyyaka na'budu wa Cuba sampai wa je. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tengok dalam ayat ni, mana yang bunda rasa nampak je huruf dia atau simbol kot yang kategori 2 harakat? Ya kat sini kan? 2 harakat. Okey, lagi. Yang lain tak ada pun. Ka ni huruf kaf. Ka, na, ain mati. Ka, na. Ba baris depan bu. Dal baris depan du. Ka, na. Budu wa. Janganlah budu. Tak ada. Ka, na. Budu wa i. Huruf sabdu. Bila dia sabdu dan berbaris pun dia. Sabdu mesti ra'i dulu. Kalau dalam kaedah Azdan yang saya mengajar orang dewasa, sebut TPOS. The power of sabdu. Sabdu dulu. Contohnya. Ya ni ya bersabdu. Dan berbaris atas. Dia wa'i. Itulah sabdu. Wa'i. Dia tahan dulu. Wa'i. Barulah ya baris atas. Wa'i. Ya. Ada alif pula. 2 harakat. Wa'i. Ya. Kanas. Jangan kanas. Ta'in. Kat mana keluar huruf ta? Kategori apa huruf ta? Adakah bibir, kerongkong, syafatain ke apa? Sama je tu. Macam mana nak tahu huruf tu keluar kat mana? Matikan dia. Matikan? Okay. Apa yang bergerak? Lidah. Baru kita tahu. Oh lidah. Lidah tu pergi mana ni? Tak. Lidah tu nak pakai kat mana? Ujung lidah. Cuba. Cuba jangan ada te tu. Jangan te. Ataupun jangan ada angin pun. Matikan je. Rasa kat mana? Dekat macam ni kan apa gusi kan? Gusi gigi atas tu. Barulah kanas ta'in. Ada 3 huruf yang keluar dekat geng dia. Apa huruf tu? Masya Allah. Huruf ta. Alqa. Cuba alqa. Alqa. Satu lagi. Cuba ada. Bukan ta. Ta lain. Huruf ta. Alqa. Dengan ada. Dia tok tu apa? Kolkolah. Kalau tahu kolkolah lah. Yang tak tahu kolkolah. Tok tu. Tok. Dia tok tu. Itu sifat. Itulah sifat. Kalau boleh tak sebut tok dia alqa. Tok, de itu semua sifat. Dia yang betul, bukan yang betul, maksudnya tempat keluar dia al. Yang itu sifat. Alqa, sifat. Dia ada sifat yang apa yang naik pangkal lidah lah, tengah lidah lah, terlantun dan sebagainya, itu semua sifat. Sebab tu benda pertama boleh tahu dulu. Mungkin ada yang tak pernah dengar. Belajar tempat keluar dulu, barulah sifat. Okay, sifat tu dia banyak. Lepas tu pening pula tu. Betul tak? Saya faham ke? Perlu masa je pun dia. Slow-slow lah, insyaAllah.
Okay, sebab tu, mungkin saya nampak karangan sini ni macam geng-geng yang dah tahu. Saya ada satu flashcard yang tolong, kalau saya tak cadang semua orang beli. Saya cadang orang yang betul-betul dia nak pergi more tentang sifat huruf makhraj huruf. Dia boleh dapatkan, saya tak tahu ada banyak ke sikit yang saya bawa. Kalau dah tahu, nanti ambil satu huruf, ambil satu masa, cuba tuliskan contoh-contoh. Huruf waw. Belakang ni kita ada tulis tempat keluar huruf. Macam mana nak sebut huruf waw? Tulis pakai marker. Permanent. Saya punya saya reset dah, permanent tak bawa pula. Cara baca mungkin memoncong kan, betul lah? Memoncongkan bibir tulis. Supaya bila ada hari yang kita nak fokus pada huruf tu, contoh hari ni nak fokus 3 huruf. Huruf ta, huruf jim ke apa, keluarkan supaya nampak. Tapi kalau biasa guru Quran lah saya cadang. Kalau yang lain ni saya takut ni. Jadi kat sifat berlawanan dia ngangak lagi. Apa yang lawan? Berlawan-lawan. Tak nak. Kita nak tulis yang betul-betul dia. Kalau tulis sofir kan blur pula. Sofir tu apa pula? Okay? Macam tu lah benda. Okay, satu ni. Ya, so jagalah na'budu. Kalau ikut suruh semua jaga. Tapi tak mampulah. Okay, last na'budu. Lepas tu ihdina. Okay, cuba kita baca ayat 1 sampai yang ayat 4 ni kelima. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Cuba 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, habiskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Okay, kita tengok ihdina. Kat sini nak jaga apa? Kenapa ha? Sekali lagi bunda, kalau dia ha bulat, bagilah ha. Janganlah pergi ha. Mentang-mentang lah tadi dia dah belajar falah. Habis semua semua sama. Yang ha, bagi ha. Yang ha, bagi ha. Okay? So, ni jagalah jangan tapi daripada bawah. Ihdinas siratal bukan D tapi D. Dina. Nun dengan sod, siapa yang huruf nipis? Cara dia benda matikan je. Else. Tapi itulah nak mati pun kalau tak tahu tempat letak dia tak boleh juga. Itu yang kita jadi as. Dia semua nak senyum. Nampak Ustazah mengaji senyum je. Dia pun as. Huruf gigi, huruf lidah ni hujung lidah mana? Hujung lidah. Gigi depan ni bawah. Gigi dia ada 3 huruf yang keluar. 1, 2, 3 sin, sod dengan zai. Zai ke zal? Ayuk. Mana ni? Huruf 3 ni, 3 keluar hujung lidah ni, benda pergi belakang ke bawah. Matikan 3 ni. As. Okay, huruf sod, else. Sekali lagi. Else. Cuba latih, tengok. Dia salah satu cara nak belajar huruf ni, cuba banyakkan tengok cermin. Ataupun kamera selfie lah. Kan suka ambil gambar gitu kan. Tengoklah sikit. As. Kemana lidah kita? Else. Adakah kita sebut sod tu dengan bibir-bibir sekali? Else. Dia bunyi tau, sofir tu. Berdesir tu ada. Else. Tapi masalahnya bibir tu. Kenapa sibuk nak bergerak juga? Dia kena else. Cuba. Lagi. Kalau sin? Sod. Amboi else gitu amboi. Orang nak jaga sod dengan hamzah. Sekali kantoi. Ingat. Orang Kedah lah. Else. As. Huruf zai. Huruf zai diberi sikit lah. Az. Okay. Az. Saya faham. Mungkin ada dah tak ada pagar. Jadi dia tak boleh nak pergi mana. Saya faham benda. Tapi itulah. Mungkin rasa bila buat tak jadi.
Yang penting kita tahu dia dekat depan. Okay? Cuma itulah bila dia buat, dia tak ada, memang pagar terus tak ada tu. Nampaklah dia jadi macam nak pergi nak keluar lidah. Padahal dia dekat bawah. As. As dengan az. Okay? Az. Jaga. Okay. So dalam ayat ni, mana nak kena huruf yang hujung lidah ni mana? Sad dengan sin. So kat sini pun dah nampak dah. Beza sad dengan sin. Kalau sad, tebal ke nipis? Tebal. Kalau sin? Nipis. Ihdina. Bagi dulu. Ihdina siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdina siratal mustaqim. Saya suka bila bonda beria sebut. Mim baris depan mu. Monconglah mu. Sin dia mati. Macam mana sin mati? As. So dia tersenyum balik. Dia akan jadi musta. Mesti musta. Dia tak boleh mustaqim. Ada. Moncong je. Sebab kena paksa mengaji. Dia kena paksa mengaji. Tu yang jadi berat tu. Nak gerak-gerak tu. Okay. Mustaqim. Okay. Okay. Ayat seterusnya. Ihdina siratal mustaqim. Sirah. Satu. Ambil balik ihdina. 1, 2, 3. Ihdina okay, seterusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, ayat ni saya dah dengar tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kat sini dulu alaihim. Okay. Siratal ladzi. Yang ni nak jaga mana? Sad jagalah Kita dah tengok tadi tau. Jangan sirah. Sepatutnya sirah. Okay. Siratal ladzi. Sekali lagi. Sampai sini je. Ladzina. 1, 2, 3. Siratal ladzina. Sekali lagi. Okay. Dalam ramai-ramai tu, yang ni tak semua orang betul lah. Sebab huruf ni. Okay, soalan saya, ni huruf apa? Tak, huruf sebut. Huruf apa? Tak nampak pula. Ni je, huruf apa ni? Alif, Bata, Sa, Jim, Ha, Kha, Dan. Janganlah Zai pula ni. Macam mana? Sama je bunyi. Macam ni je dia. Dal. Ni dal kan? Dal. Ni? Sekejap. Ni apa? Okey lah, saya pandang sekejap ni. Okey, yang ni huruf apa? Ni? Ni? Kejap dal, kejap macam zal. Zal, lepas tu za. Zal, za. Boleh, sebab tu orang yang mungkin basic asas bukan orang lah. Semua orang kena tahu asas dia. Asal dia kita sebutlah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Bila dia baris atas barulah dia jadi. Dia kalau tak ada baris, macam mana orang je Melayu tu? Zal kan? Macam tu kan? Kalau tak payah tulis D D. Kalau tulis je. Okay, orang tulis zal. Kalau dia ada baris, dia jadi za. Ni zal macam ni, yang ni za. Ni kena tahu pun dia. Dia jangan bila tak ni huruf apa? Contoh ni huruf apa? Za. Ni apa? Za. Ra. Itu jadi ra. Kha. Asa. Sebab dia bunyi salah. Salah pun dia. Dia kena tahu yang asas alif bata. Lepas tu kalau dia berbaris, dia macam mana pula bunyi dia. Okay? So yang ni, nak tanya soalan ni tadi. Apa tadi? Okay, so dal, ada orang tak tahu nak beza zai dengan zal. So ni mudah je. D-A-L, dal. Z-A-L, zal. Z-A-L, zal. Dal, zal. Dal, zal. Cuba. Dal. Dal. Cuba sebut jangan dal, zal. Jangan ada z. Okay. Yang ni, huruf ni bukan huruf Z, Z, Z.
Dia bukan huruf sofi, dia bukan huruf zai. Kita nak siratal ladzi. Kat mana keluar huruf zal? Soalan dia. Senang. Sekali lagi soalan dia. Kat mana keluar huruf zal? Matikan dulu. Okay, matikan. Bunyi dia macam mana? Itu yang matikan az. Sama juga. Dah mati, ujung lidah. Benda keluarkan sikit. Benda keluar tu agak-agak. Benda janganlah boy, mentang-mentang mau belajar semangat betul, saya jumpa macam-macam benda. Ya Allah, dia punya excited tu. Bila dia keluar sebut huruf zal tu, ya Allah. Belum lagi huruf sa lagi banyak sikit. Dia punya kapasiti lidah tu kan, ujung cuba. Ni huruf zal kan? Sekali lagi Okay, bunda letak ujung lidah kat gigi. Bagi dia mengalir sikit. Cuba buat kena cari. Sebab tu bukan main-main. Itulah salah satu sifat dia. Wa in qala. Cuba. Huruf yang mati, kalau dia bukan lantun, jangan dilantun. Huruf zal, ramai orang cenderung wa idh. Bila dia lantun wa idh, bila dia gerak je lidah dia macam tu, habis itu yang jadi wa idh qala rabb. Wa idh cuba 1 2 3. Wa idh. Sekali lagi. Ambil wa idh 1 2 3. Wa idh. Sekali lagi. Wa idh. Sekali lagi. Okay, yang kat sini dia betul lah. Okay, yang ni ada lagi wa iz. Jangan. Wa iz qala 1 2 3. Kalau ayat ni siratal ladzina 1 2 3. Siratal ladzina. Okay, tu baru zal kan? Ya Allah, tak balik itu macam ni. Okay. So, tapi nak jaga pun dia. Sebab tadi dalam banyak baca tu dia ketara betul. Huruf zal tu yang bunyi lazi. Kita tak nak. Kita nak lazi. Kalau boleh tahu nak letak huruf dia, insyaAllah. Okay. Na'an'am. Na'an'am nak jaga apa? Na'an'amta. Jangan na'an'am. Na'an'am dah terlantun. Na'an'am. Na'an'amta. Ada juga. Kita nak hamzah dulu. Na'an. Cuba na'an. Amta. Okay. An'amta. Sekali lagi. Last. Good. 3 kali ulang tu cantik je. Dia jangan tu. Satu lagi pun dia jangan ta. Betul dah. An'amta. Dia betul tepat keluar tapi sifat pula tak cantik. Sebab dia mati terkejut. Huruf tu mati dah. Mati tahu sukun. Ni huruf ni mati. Ni macam ni. An'amta. Tapi bila kita tak bagi sifat, jadilah sifat dia benda. Kalau salah nama dia tu bainiyah ataupun tawassut. Na'an'amta. Cuba. Dia ada sifat asli gunnah dia dan sebagainya lah. Yang penting boleh tahu dulu tepat keluar dia. Okey? An'amta alaihim him ghairil maghdu. Tadi macam mana tak bunyi maghdu tu? Jangan maghdu. Dia bukan bukan terlantun. Maghdubi alaihim walau, saya ambil perkataan ujung lah. Walau dhalin. Huruf dad keluar kat mana? Mati jap. Cuba. Lagi? Last. Okey. Boleh tu boleh. Okey, bunyi tu macam okey dah. Tempat keluar dia? Lidah ni benda, itulah Allah ciptakan cantik je kan. Tapi kalau manusia cerita ni itulah, dia nak cuba ada gerutu-gerutu. Kan? Tapi nak cakap lidah ni ada huruf yang keluar ujung, ada tengah, ada pangkal, ada tepi. Huruf dad, geng-geng tepi. Lidah ni benda je boleh handle sendiri, lidah sendiri. Okay, lidah ni yang akan disoal, jangan ditutup kat sana, dikunci So biarlah disebut yang baik-baik. Huruf, tapi lidah naik ke mana?
Nak parking kat mana tepi lidah ni? Masih ada gigi geraham? Alhamdulillah. Masih ada letak. Tak ada pun layan dah sekejap. Macam mana? Mungkin pergi ke gusi lah kan kalau tak ada tu. Tapi pergi kat sini. Dia boleh pergi kanan, dia boleh pergi kiri boleh. Dia boleh pergi dua-dua. Contoh, kalau kanan. Yes. Dah kanan. Dua-dua. Benda kena rasalah bagi dia bergerak. Layan jat lidah tu. Jangan out. Orang ada out, dia out. Bukan bibir, bukan walau cuba. Dia pula ada sepat tebal dia lah. So kena jaga. Okay, wallahu alam. So saya nak buka sekejap. Kalau ada yang nak baca untuk full ayat surah Fatihah ni daripada awal sampai akhir insya-Allah. Ada yang sudi tak? Saya ada mic. Ada mic ke? Terus tak nak baca no? Tak nak baca, saya ada game. Nak main game. Ni game paksa nama dia. Huruf H. Mengajak anak-anak kena ada bendalah ni. Kalau tak ada pun, orang dewasa nak main benda ni, dia ada main dadu-dadu, lepas tu sampai huruf ya. Ceritalah apa pasal huruf ya. Keluar kat mana, apa sifat dia. Ni mungkin nak level lebih tinggi lah. Tapi macam kita ni, siapa nak baca hari ni? Kalau tak, boleh pegang. Tak nak baca? Nak baca ke tak? Okey, Kak Pah baca. Kak Pah nak baca ke nak pegang? Nak baca. Ustaz, kita ada mic lain dah. Saya perlu pula minta mic lain. Boleh baca? Nak baca pakai mic? Mic satu je. Okey, boleh? Kalau tak, nak main bagi gerak dadu tu. Boleh, silakan. Pegang mic takut jangan. Tak makan orang. Okey. Apa kenalkan diri dulu? Kenal dah semua? Slow je. Sini yang kenal. Awal sangat kau bagi salam. Kenalkan nama Ustaz. Kenalkan nama. Takut ada tak kenal. Nak bagi hilang nervous Ustaz. Bismillah. Kak Pah. Okey. Kak Pah memang orang lama sini? Lama. Lamalah. Lama lah. Lama alhamdulillah. So Kak Pah memang banyak dah belajar lah. Alhamdulillah. Okey, so jom kita dengarkan. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kapan boleh tak ulang ayat keempat tadi? Ayat keempat apa? Ihdinas sirat, betul tak? Keempat ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sadaqallahul azim. Baik, pinjam mic boleh? Masya-Allah. Okey, bagi tepukan gemuruh dulu untuk Kak Pah. Masya-Allah. Okay. Yang penting nak baca mula semangat, nak cuba. Baik. Secara keseluruhan bacaan mula baik. Baik, alhamdulillah. Dari segi tepat ruang dia kita nampaklah dia belajar. Kalau nak cantik mungkin sifat je lah. Tadi mula
Lepas tu jadi adik cantik pula. Dia nervous. Okay, kalau tengok lagi, yang lain cantik je. Kan huruf-huruf yang mati lah. Biasa saya suka nak fokus, nak tengok. Dia terlantun dah, tapi okey. Dan lagu tadi pun okey. Dan saya belajar bacaan hari ni. Dan semalam pun ada seorang hamba Allah bila dia baca. Sebab saya biasa dengar orang yang berumur ni, kalau baca mesti macam tak kemas. Tapi rupanya bila jumpa dengan orang yang memang dia belajar daripada awal, lepas tu bila dia baca walaupun dah berumur, dia tak semestinya bacaan tu tak kemas. Kalau daripada muda ataupun daripada awal dia dah belajar betul-betul, bacaan dia akan baik. Sebab dia kata, macam saya katalah, sebab dia rasa dah berumur lah, dan dia tak ada gigi lah, bacaan tak baik. Tak, ada tengok tak satu video yang viral, ada ustaz ni, dia jadi imam. Ustaz tu dah lebih kurang 70 something lah, 80 something. Dia jadi imam, tapi bacaan dia baik sangat. Rupa-rupanya memang dia belajar pasal sifat makhraj tu, dan sebutan dia daripada awal tu jadi cantik sampailah dia berumur. So, tahniah pada Kak Pah, Masya Allah. Moga-moga dapat kongsikan lagi ilmu kat orang luar sana, insyaAllah. Okay? So, jaga baik-baik. Baik, last. Siapa ada lagi nak baca? Okay. Baru kita boleh lagi sana sikit. Jaga siapa nama. Boleh ni nampak baca orang luar? Orang Jawa ke? Ke orang sini? Oh, tak panjang. Boleh sini boleh? Silakan boleh. Kena pakai mic, nanti orang tak dengar. Kat sini pun tak apa. Okay, kenalkan diri dulu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Binti Umar. Siapa? Jamanir. Jamanir Masya Allah. Daripada Taman Palma. Kat mana tu? Taman Palma dekat sini lah. Tapi berapa dalam 15 minit. Okay. Tapi saya nak beritahu lah, saya adalah pelajar kepada Asdad. Masya Allah. Berapa lama? Berapa lama? Biarlah saya berhenti sebab masa tak boleh nak. Saya terpaksa kita nak ambil video yang mudah. Okay. Sebenarnya saya pernah untuk minta pertalakan. Okay. Tak dapat? Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Inilah waktunya. Boleh. Masya Allah. Baik, silakan. Boleh nak berimu, tak apa. Jadi tak apa kot. Tengok nafas macam mana. Okay. Ketak Allah. Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Boleh tak ulang ayat last? Siratal ladzina الذين أنعمت عليهم. Boleh? Terus je. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Beri tepukan gemuruh dulu. Masya Allah. Saya nampak ada ramai juri dan hakim kat sini. Kemai lagi. Wah. Macam itulah. Kita macam terus cari salah orang kan. Masya Allah. Sebab itulah ada besar, sampai satu modul ada 468 kesalahan. Baik. Untuk baca mula baik. Alhamdulillah. Saya suka semangat tu. Saya tahu mungkin masa yang lama untuk mula ambil untuk belajar mengaji kan. Walaupun mungkin kita rasa kita sibuk, kita penuh dengan mujahadah untuk ilmu ni ada benda. Saya percaya. Tapi insyaAllah dalam usaha kita belajar Quran tu insyaAllah ada banyak pahala kita yang mengiringi kita insyaAllah. Baik, untuk bacaan mula tadi mungkin huruf ghain je lah. Mungkin boleh cari balik huruf, cara baca huruf ghain. Dia geng-geng kha yang dekat hujung kerongkong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Jadi ada terlantun sikit tadi. Dia kenapa terlantun? Dia kena kukuhkan, strongkan tempat parking kita tu. Dia jangan maghdu tak jadi juga. Maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu 1 2 3 sekali lagi sirat 1 2 3 siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dia apa tadi ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia bila kita sebut tu dia sebab tu dia kena satu-satu. Supaya kita tahu bila kita tahu tempat keluar tu satu-satu huruf, memang kita akan jaga dia. Oh, huruf ghain dekat kerongkong. Oh, huruf mim dekat bibir. Oh, huruf lam dekat lisan. Macam tu jaga ni elok. Okey? Alhamdulillah tahniah apa-apa masya-Allah. Ada yang kita tanya ngaji dengan Ustaz Azdan tu apa dia? Tuan-puan, sebenarnya saya mengembara ni bukan membawa nama saya, tapi saya membawa saya punya kaedah di Pusat Quran Azdan. Nama dia Azdan lah, Quranic Center. So, saya menubuhkan Pusat Quran orang dewasa seawal tahun 2018. So ni dah tahun ke-6 dan kita ada kaedah kita ada modul tersendiri, kita ada cerita-cerita yang banyak. Alhamdulillah, syukur dah bantu ramai orang dewasa lah. Saya ada pelajar yang sakit Bell palsy, sengit, tapi dengan belajar huruf boleh sihat. Saya ada pelajar yang separuh badan stroke, masya-Allah. Belajar huruf je, bukan macam teranum pun. Belajar huruf alif bata boleh berjalan dengan baik. Saya berjaya alhamdulillah bantu yang lupa ingatan, kena sihir, buatan orang, lupa semua benda, solat, semua lupa. Tapi berkat sebenarnya. Mungkin asbab mukjizat Quran dia jumpa, kita bantu dia guide satu alhamdulillah. Daripada lupa ingatan kembali sihat alhamdulillah. So saya percaya yakin yang datang hari ni bukanlah kategori yang sakit teruk ke apa. Mungkin ada yang tak tahulah, saya tengok semua sihat, cantik, bahagia je macam tu kan. Alhamdulillah. So maksudnya masih ada peluang dan kesempatan bunda. Jangan rasa terlambat. Kadang-kadang mungkin tak jumpa dengan kaedah yang betul ataupun guru yang betul. Sebab kita ni cenderung macam nak cari guru tu nak cari level syekh. Contoh, yelah kita belajar asal cari syekh nganga pun dah tak tahu dah maksud apa. Dia baru assalamualaikum. Contoh. Kita dah belum lagi dia bercakap. Sebab tu cadangan saya kalau boleh nak belajar, carilah yang boleh bantu fahamkan benda. Kefahaman ni dengan bantuan Allah, tapi mungkin cara pendekatan guru tu kadang-kadang memberi kita rasa macam enjoy nak belajar mengaji, seronok, rasa terbuka. Benda tu main peranan lah benda, insya-Allah. Okay? So saya percaya kat surau ni pun banyak kelas-kelas mengaji. Dan kalau saya tahu kat sini adalah nampak macam ada guru-guru mengaji, alhamdulillah. Kan saya sangat harap bila kita kat sini pun saya tahu mungkin ada yang mengajar anak-anak, betul tak? Mengajar cucu-cucu. Bila kita jadi guru, kita kena kenal siapa mad'u kita ataupun anak murid. Kalau dia budak-budak, kena jadi macam budak-budak sikit. Bagi dia happy, enjoy, santai. Kalau dia orang dewasa, janganlah duk cengih sangat, duk baru cegil mata, orang tu dah takut nak mengaji habislah. Sebab saya ada pengalaman mana, yelah bukan dulu tak garang, cuma kaedah kita tu sebab saya mencampurkan dewasa dengan anak-anak masa tu. Jadi dalam tak sedar dia menjatuhkan air muka. Kita tak nak sebabkan kita dia nak belajar mengaji, tapi sebabkan kita tiba-tiba dia stop belajar mengaji. Saya bab-bab tu kalau dekat Pusat Quran sangat menjagalah. Boleh jadi harimau kalau tim saya bab-bab tu tak jaga. Sebab saya cakap kita nak, sebab orang kata orang mengajar Quran ni kan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kita konon-konon rasa kaki tu selangkah ke syurga mengajar Quran, tapi takut kita lah punca juga orang berhenti belajar mengaji. So jagalah benda-benda. Kadang-kadang ada percakapan kita tu yang boleh buat orang sumpah menyumpah contoh. Tapi dia mengajak mengaji. Nak mengajar mengaji ni kena banyak sabar. Betul tak? Kita duk as, dia duk as. Kita duk as, dia duk as. Kita doa ya tak dapat. Sebab tu doa guru sangat penting. Sabar, masya-Allah. Kadang-kadang macam masya-Allah, tak sabar. Sabar, doakan dia. Saya ada guru yang memang, yelah, saya pun anak murid. Tak faham lah dia. Saya
kategori ikhfa, dengung ikhfa daripada 13 tahun. Saya masuk Akademi Al-Quran umur tingkatan 1, 13 tahun. Masa tu kalau kenal Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, dia ajak lah, masa tu dia yang jadi macam tukang mengajar dalam program reality tu. Dia sebutlah ikhfa tu, saya macam blur tau. Saya faham, dia mati jumpa sekian apa semua. Tapi cara dengung, dia duk kata dia mil, tak saya duk mil, semua mil. Mil, ta, mil, sa, mil, ka, mil, ko. Salah. Sampailah saya umur 23 kot. Lebih kurang macam tu, barulah saya faham. Oh, beza dia ya, kena ikhfa tu. Sifat-sifat dia cini-cini Ini benda, proses belajar kita bukan sehari, bukan 2 hari. Tapi bertahun lamanya selagi ada usia. So jangan putus asa kan. Dan guru-guru punya pula dia ada kelebihan. Ada guru macam gini. Jangan compare. Tak boleh diam. Kalau tak boleh nak ikut, cari hal lain contoh. Okay, sebagai seorang guru kalau tanya saya, always mendoakan anak-anak murid lah insya-Allah. Boleh insya-Allah. Ada lagi nak baca ke? Kena tanya soalan, saya buka untuk soalan. Kalau tak kita boleh baca doa Qunut Nazilah, selawat tafrijiyah untuk penutup lah. Kita pun dah 10.30. Benda lepas ni ada apa-apa ke? Tadi keberan nak bagi saya balik ni. Silakan nak tanya soalan. Ya. Okey. Okey. Berhenti. Okey. Okey, faham? Terima kasih, masya-Allah. Okey, soalan yang sangat baik. Dia yang penting satu kalau saya boleh yang betul-betul fokuskan, yang penting jangan sampai tertukar huruf supaya takbiratul ihram tu tak kacau lah. Itu satu. Bila sebut pasal sebutan ni macam saya sebut, kena tahu tempat keluar dan kena tahu sifat dia. Macam huruf ra, tempat keluar dia di geng-geng lidah, betul? Akbau. Mula-mula. Dia bukanlah orang kata mesti moncong yang akbau. Macam tu kan. Dia bila kita matikan dia ada sifat dia pula kah? Sifat dia tu, dia salah satunya ini huruf, menyerong. Lidah tu, kalau dia dekat sini, dia dengan akbar. Akbar dia kena sengit sikit. Akbar. Nak kata moncong sangat pun taklah moncong. Sebab kalau belajar, dia ada pula kategori yang kita kata ismam ketika waqaf. Ada. Ismam yang kita tahu tu je lah. Apa ismam? La ta'manna gitu kan. Yang tu je dalam Hafs an Asim. Tapi ada juga yang kategori ismam ketika waqaf, sebab tu lah mulut dia sampai nak kena moncong. Dia juga begitu. Akbar. Dia taklah perlu akbar. Boleh tu. Okey lah. Kalau sebut tadi pun saya nampak betul je. Cuma mungkin nak tahu lebih detail lah. Dan mungkin guru Quran, dia tanya soalan-soalan macam tu pun dia. Okey, saya harap membantu. Moga-moga dipermudahkan insya-Allah. Baik. Lagi, ada soalannya? Ya. Pegang. Doa istiftah tu. Okey. Ada yang kata Allahu Akbar kabira. Okey. Yang ni boleh tahu apa? Apa yang kita faham dan pernah dengar pasal doa iftitah ni? Soalan saya, doa iftitah kategori rukun apa dalam solat? Dia sunat je. Okey. Dia perlu baca betul-betul bertajwid lah. Jadi kadang-kadang kita kena faham tajwid ni fokus dia untuk Al-Quran. Dia khusus untuk Quran. Bila benda-benda berkaitan Quran tolong jaga. Kalau saya walaupun di doa, kadang orang doa hantam sajalah labu, jangan. Okey, so bila sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Bila kita sebut, bila ayat tu dia ada baris kan? Allahu Akbar kabira. Sebab kita sambung. Tapi nak jaga Allahu Akbar kabira. Ada juga. Sebab dia bukan ayat Quran. So kita sebut jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berhenti. Tak sama-sama elok tu saja. Okey? Boleh. So kalau untuk bonda saya faham benda guru Quran kan, mungkin soalan-soalan macam tu sangat familiar. Kalau untuk yang lain-lain ni mungkin rasa macam tak pernah dengar pula soalan tu. Tu saya cakap tu, jaga yang betul-betul orang kata kategori yang penting lah, kategori yang wajib. Macam tadi lafaz takbir, al-Fatihah, apa lagi tadi? Selawat, ayat akhir, salam. Berapa ramai orang bagi salam hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Macam tu je kan? Dia Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab tu dia ada satu kelas juga betul-betul memahami bacaan dalam solat. Betul tak? Sebab bila kita baca tu kita feel. Apa maksud Assalamualaikum?
sejahtera ke atas kamu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bunda InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada apa lagi? InsyaAllah. Kalau tidak, boleh kita minta berdiri Ustaz. Saya nampak dia nganga dah tidur tau. Ya Allah sian. Boleh kita panas-panaskan urat-urat saraf je. Kita berdiri je. Okay, insyaAllah. Kita nak baca juga selawat tafijah, doa kunut nazilah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu bantu saya berdiri. Slow-slow. Masa. Dah sejam lebih lah duduk. Jam sekejap. Okay, boleh saya pandang belah kanan. Pusing belah kanan. Bantu urut bahu kawan saya. Bantu urut. Ya Allah. Oh sedapnya. Sambil kita zikir sikit. Belah kanan mana? Pusing lah mana-mana. Kanan mana kanan? Masya Allah. Kanan saya sini lah kanan. Kalau bonda kanan sana lah. Ya Allah. Urut. Boleh tak? Pegang urut. Allah rezeki. Urut sambil zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okay, pusing belah kiri pula. Tadi picit-picit aku kan. Picit bahu tu, picit belikat sikit, pinggang kalau perlu, lengan. Sambung. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Cakap kat kawan tu terima kasih. Lega sikit rasa no. InsyaAllah. Kita nak baca doa. Tapi itulah nak minta kalau nak duduk ke nak berdiri? Kita baca nak duduk no. Kita baca sikit doa selamat tafijah dan juga doa kunut nazilah. Boleh? Okay, InsyaAllah kalau rasa nak pegang tangan kawan pun boleh juga. Nak bagi semangat, ada feeling pun silakan. Jom selawat tafijah macam mana? Okay. Boleh. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah doa kunut nazilah ni kita doa sama-sama. Saya harap doa bunda, doa sungguh-sungguh bunda. Sebab bunda kategori ibu. Betul tak? Kategori ibu doanya tak dihijab. Lepas tu guru-guru Quran, masya-Allah. Jadi kita minta sama-sama moga Allah kenankan doa kita dan selamatkan saudara kita yang berada di sana, insya-Allah. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah bunda, silakan duduk.
Masya Allah. Duduk. Kan jam pula kaki tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Masya Allah. Hari ini pun merupakan hari terakhir saya di sini. Di Kedah kalau tengok. Saya datang daripada hari Khamis benda. Lama jugalah berkampung di Kedah ni. Dan sejujurnya saya sangat suka dengan semangat orang-orang Kedah ni. Kalau datang macam tu penuh. Betul-betul semua orang nak belajar kan. So ilmu Allah ni sangat luas benda. Apa yang saya ada ni semua pinjaman daripada Allah. Saya sentiasa doa, kalaulah dengan suara ni boleh buat orang rasa seronoknya nak belajar mengaji. Belajarlah. Sebab tu saya cukup pantang kalau orang komen ataupun cakap tu macam sedapnya suara. Janganlah. Letak dulu. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, sedapnya suara. Contoh. Lepas ni Masya Allah tu, cakaplah apa pun. Sebab dia bahaya untuk saya juga. Nak kena jaga hati ni tak mudah pun dia walaupun dia hatiku. Satu je pun. Tapi nak kena jaga tak senang. Okay. So Alhamdulillah. Hari ni pun kita tengok dah saya harap bunda saya minta maaf sangat. Kalau mungkin rasa macam topik dia berat. Mungkin rasa macam banyaknya. Mungkin rasa macam dah biasa dengar. Bunda kena faham sendiri punya tahap. Itu je. Kalau rasa dah biasa dengar, kena banyakkan baca pula. Supaya orang kata baca tu dia lebih, pergi mana-mana pun baca tu seragam. Jangan kejap tu tadi tu, bila kita minta ulang balik, dah kejap betul, kejap salah. Bukan kat Ustazah no. Kan, nak cakapnya, kita. Jangan cari salah orang, tengok diri sendiri. Kita ni kat mana nak kena jaga. Apapun, kena always rasa ilmu terlalu banyak, tak cukup. Kena keep belajar, ambil masa benda. Dan minta doa-doa orang-orang yang soleh-solehan insya-Allah. Kan doa guru-guru lah terutamanya bila kita belajar ni penting sangat. Okay? Dan insya-Allah benda akhir ni saya rasa tadi ada yang tengah tulis nama nombor kan. Saya insya-Allah ada jemputan lah benda nak ajak pergi KL macam jauh now pula. Tapi kalau boleh datang jomlah. Tapi saya nak jemput program bijak makhraj. And macam yang tadi tu belajar dia lebih detail benda. Yang ni macam sekali tengok je lah, sekali imbas pun banyak jugalah tadi. Dan kali ni kita nak belajar lebih deep dan lebih baik. Nanti 27 kot. 27 tu kita ada convention jiwa Quran. Dan tu mungkin saya nak jemput bunda secara online lah. Nak jemput sebab kita buat fizikal dekat Putrajaya. Itu mungkin macam jauh pula kan. So mungkin boleh online. Dan tu kita nak buat orang kata kelebihan ataupun persediaan nak menuju ke alam kematian. Hari ni saya harap bunda balik. Cuba tanya diri aku je. Aku ada pernah tak plan atau perancang nak meninggal macam mana? Biasanya kita plan hidup kita ni benda. Umur sekian nak capai tu, nak capai ni. Tapi kita lupa kalau aku meninggal ni nak meninggal macam mana. Kita nak husnul khatimah lah, betul tak? Husnul khatimah tu apa? Sebaik-baik kematian. Sebaik-baik yang macam mana yang bunda nak? Kita tak naklah meninggal keadaan kena gilih di lori. Betul tak? Alhamdulillah. Tapi ada. Kita nak kalau boleh tak nak lah. Nak meninggal tu keadaan mungkin bersedia. Mungkin yang tenang-tenang. Ada orang nak meninggal dia sujud. Kan tenang tu. Tengah sujud betul-betul dekat dengan Allah. Meninggal. Bunda plan. Fikir balik. Tak pernah terfikir pula aku nak meninggal macam mana kan. Saya, antara yang saya plan. Saya nak Allah ambil nyawa saya dalam keadaan yang saya sedang mengajar Quran. Mungkin atau baca Al-Quran. Tak kisahlah buat apa pun yang penting dengan Quran. Tu je saya minta. Dan saya nak orang kenal saya bukan sebab suara sedap. Bukan. Tapi biarlah orang kenal sebab mengajar Quran. Cukup. InsyaAllah kan. Kita nak syafaat Al-Quran bunda. Ada yang cakap Ustazah, tak tahulah saya ni apalah yang ada kosong. Bunda baca je Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat pada hari kiamat. Memberi syafaat pada hari kiamat kepada pembaca dia. Nak jadi ahli Quran ni, kita nak jadi ahli Allah. Ahli Quran, ahlullah. Boleh bercari hadis tu lah. Dia memang kita cakap orang Quran ni, dia keluarga Allah. Nak jadi keluarga Allah lah. Nak. Dekat dengan Allah rapat. So, bacalah Quran. Jangan putus asa bunda, insya-Allah. Allah nilai setiap usaha kita, setiap penat lelah kita, insya-Allah. Okey? So itu saja bunda. Mungkin dekat luar saya ada bawa modul mantap makhraj. Yang belajar tadi saya rasa yang ni yang ada banyak rahsia simbol Quran. Tapi yang ni kita ada sebelah lebih kurang tadi mereka abdi kat saya. Dalam modul ni dia nak cakap detail sangat pun tak juga. Yang ni jujur saya cakap basic. Untuk kalau guru Quran tu mungkin kena dapat detail lagi lah. Basic. Dalam ni dia ada tempat keluar huruf dalam Quran. Contoh ni. Dia cantiknya dapat belajar. Bukan dapat simpan dalam almari. Jangan. Sebab benda ni semua ada kaedah sendiri. Okay. Yang ni satu saya ada bawa. Dan flashcard ni tadi. Saya sebenarnya kalau di masa yang lama sikit atau seminar. Saya suka buat dia game yang
lekat-lekat kat dinding. Macam budak-budak sikit lah tapi seronok. Dia nak bagi nampak apa beza huruf keluar ikut lidah, ikut hidung, ikut rongga mulut, bibir dan sebagainya. Okay. Yang ni simbol lah yang saya pernah sebut dengan budak tadi. Dengan simbol, insyaAllah pun boleh. Bukan boleh mahir tajwid, tapi boleh kenal. Nampak dia simbol macam, pernah dengar ombak rindu? Simbol mat tu bukan ombak rindu sangat mat. Kena baca berapa, sekian lah. So, insyaAllah, moga-moga apa yang terbawa ni dapat membantu bunda sikit. Tapi kalau rasa saya nak yang lebih konsisten, nak yang intensif, nak yang berselibus dan sebagainya, kita ada juga insyaAllah. Okay, apa pun boleh roja-roja lah. InsyaAllah. Balik So, itu saja kot benda. Ada ustaz ke tak nampak batang hidung ustaz dah? Nak pas ke tak pas ni? So saya nak pas kat siapa? Ada ke ustaz? Oh, okay. Ustazah je tutup. Nanti saya pas dekat ni Baik. So, tak ada apa dah InsyaAllah So, benda last saya minta maaf tau. Kalau ada tersilap, tersalah kata, terlanjur bicara. Doakan perjalanan saya selamat sampai. Ni sekejap lagi nak check out. Lepas tu terus ke balik nilai lah. Saya nilai Negeri Sembilan. Jauh. Tapi Alhamdulillah seronok. Enjoy je. Nama boleh tulis. Yang belum tulis boleh tulis. InsyaAllah. So itu saja. Saya tangguh dan tutup dengan tasbih kafarah. Surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Wa tawasaw bis sabr dia. Sad, huruf sad dia jaga. Sin, sad dengan Zai. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Alhamdulillah. Taklah berat nak tinggalkan. Wallahu alam. Silakan sana. Masya-Allah. Terima kasih. Ada tutup dah. Lepas tu nak buat apa ni? Oh, okey. Boleh sila. Boleh lah. Kita pula je tuan rumah. Boleh silakan jom kita ambil bergambar. Sebelum semua serbu saya tu baik kita ambil gambar ramai-ramai. InsyaAllah. Jangan lama-lama tau. Jangan nak kena check up tu. Yang kena bergerak awal tu. Jom, macam mana kita nak ni?